sunscreen yang pusing. Best. Si makeup spray. Best. Ada lagi sikit. Ada lagi. Best. Gear. Macam tak pakai apa-apa. Tak best. Biasa je. Tak rasa apa pun. Tak rasa apa. Tak payah. Melanin X. Tak best. Macam rasa pakai pelembab yang tak ada efek pun. Kenapa kena berbisik? Takut anak dengar. 3, 4, 5, 3, 4, 5 relief cream. Sangat best. Memang betul apa yang orang viralkan tu. Memang berbaloi sangat beli. Best. Ni. Nah. Ni. Rasa macam pakai, entah, tak rasa apa yang special pun. Pixi. Tak. Ni. Ordinary niacinamide 10% zinc. Sting my skin. Kulit rasa pedih. Di Alba. First Press Serum. Botol yang ke-3. Tapi lama-lama rasa muak juga. So, tak perlu pun sebenarnya. Bukan best sangat pun. Tak lah. Ada lagi sikit. Boleh pakai sekali lagi. Simpan. Ni. Best. Sangat best. Sangat best. Saya suka. Ni apa ni? Medipil Collagen Cream. Boleh lah. Ni Elianto. Alamak. Elianto eyebrow lah. Boleh lah. Ada lagi ke ni? Oh, dia cepat kering. No. Cepat kering. Tak syok. Tak berbaloi. Yang ni pun sama. Cepat kering juga. Bukan setakat cepat kering. Dah hilang mata. Tak sempat pakai. Dah hilang. Buang. Bedak Focalo. Apa? Focalo loose powder. Best. Elianto loose powder. Best. Ni pun sama. Ni dah lama dah ni Altia punya. Tapi sampai sekarang saya pakai, baru habis. Buang. Yang ni pun sedap. Vegan Collagen Eye Cream. Best. Yang ni pun best. Apa lagi? Tadi 345 kan? Jangan tertukar dengan 147 no. Saya beli yang 147 punya ni. Muka saya jadi rasa macam rimas. Muka jadi rimas sebab dia, entahlah, tak sebest yang 345. So kalau korang nak beli yang 345 je. 147 ni tak syok lah. Beauty of Joseon Retinal Eye Cream. Sedap juga pakai. Cuma sebab saya mengandung dan saya bersalin dan saya menyusu, jadi saya dah tak boleh pakai. Lepas tu dia pun expired. Jadi sayang lah. Sebenarnya sedap je. Best pakai yang ni. Sebab dia retinol kan. Dia buat bawah mata kita jadi lebih glowing.
Apa lagi? Yang ni pun best. SY Gel Mask. Sedap. Green tea punya. Sedap. Kalau pakai kan, rasa macam kulit kita ni terjaga. Tapi dia tak bagi kesan apa pun. Dia cuma sekadar kalau kita kulit tengah pedih, baru lepas keluar dari padang, baru lepas menggelupah ke jerawat banyak naik, bolehlah pakai yang ni. Sebab dia boleh tenangkan kulit. Nak kata hilangkan jerawat tu, tok lah. Tapi yang ni sedap lah. Mascara Maybelline best. Apa lagi ya? The Same Concealer. Dia cepat kering. Tak best. PC tak best. Etude House cepat patah. Dia mudah patah dia punya. Apa lagi? Buang semua. Jangan simpan, jangan sayang. Apa lagi? Tak ada dah kot. Loh, kenapa saya simpan cincin? Buang. Kan sebanyak lagi. Mana saya letak? Tak apalah, cukuplah. Itulah dulu.